di atas pembinaan rumah anutan haram. Kita buat definisi perkataan yang lebih sopan. Kuih haram nanti jadi isu. Orang tak senang, rasa tak selesa. Kita dah bincang dengan peguam kita tadi, kita mengalah lah. Kita bagi dah satu definisi rumah anutan haram. Kuih haram. Kuih haram atau rumah anutan haram. Lembut sikit lah. Tapi hakikatnya tetap haram jadah lah. Jadi kita nampak bahawa undang-undang sedang pelaksana undang-undang sedang berada dalam situasi sakit yang amat tenat. Sehingga kan PMX sendiri pun terpaksa bagi warning untuk melihat Pak Kuasa undang-undang dia menunjukkan performance atau prestasi setelah berlaku bermacam-macam kebocoran, bermacam-macam ketirisan, bermacam-macam kes. Dan kita lihat SPRM pun letih dah mengangkut, bukan pangkat bawah-bawah dah angkut sekarang ni, sampai ke pangkat atas-atas besar-besar, jerung-jerung semua dah naik, semua dah. Jadi kita nampak Tuanku Yang di-Pertuan Agong sini pun dah mula kecewa. Statement daripada Tuanku Sultan Paham juga amat kecewa, pasukan uniform jadi pengkhianat. Dan ini sebenarnya dalam segala sudut. Termasuklah pencerobohan tanah dalam isu Musangking ke, dalam isu kilang ke, dalam isu apa sekalipun. Dan kuil yang didedahkan ini atau rumah hanutan didedahkan ini telah berlaku ratusan tahun dan ini berlambatkan terlalu banyak dan sehingga mereka menjadikan satu demand untuk mendapat ganti rugi dan tapak yang baru. Sebagaimana yang berlaku di Jekyll baru-baru ni. 4,000 kaki persegi. Tuan-tuan bayang kalau beratus kuil-kuil yang macam ni demand, dapat setiap kuil tu ganti rugi tanah percuma, maka penjajahan sedang berlaku di atas negara kita tanpa kita sedar. Macam Musangking juga. Pajaknya yang mungkin 5 hektar, tapi ditebahnya 20 hektar lagi. Jadi benda akan berkembang. Macam itulah juga kuil-kuil yang ada dulu 20 tahun, 30 tahun dulu kecil, sekarang sudah besar, sudah berkembang. Jadi sebab itu kebimbangan ini kita tidak mahu terjadi seperti kes di kuil sivil. Kita juga tidak mahu terjadi kes ganti rugi kepada kuil apa tu dekat dengan Jekyll yang 4,000 kaki persegi. Kerana dua-dua ini semua merugikan kepada negara, merugikan kepada. Sedangkan orang Islam nak lulus pusat tahfiz pun, nak lulus rumah kebajikan pun, PBT bagi berbagai-bagai SOP peraturan tolak mentah-mentah. Tapi untuk yang haram-haram ni tak buat apa-apa tindakan. Ini pengkhianat. Sebab itu saya nyatakan, kita daripada kalangan NGO ni sabar, kita pun dah tak ada sabar dah. Saya nak daftar rumah kebajikan pun dilayan macam penjenayah. Kita yang dedahkan kuil ini pun dah macam penjenayah dilayan. Tetapi mereka yang menceroboh, mereka yang membuat premi-premi haram, dibiarkan, dibela, dijaga. Menunjukkan bahawa negara kita sedang dijaga oleh manusia pengkhianat. Manusia yang makan gaji buta. Hidup anda tidak berkat kerana membuat kerja-kerja memelihara golongan kartel-kartel haram ini. Sedangkan mereka-mereka yang nak membetulkan, nak menegakkan, kamu ambil tindakan. Rumah-rumah kebajikan yang mereka nak membela asnaf-asnaf, golongan yang perlu diberi pembelaan, kamu bagi macam-macam peraturan undang-undang. Jadi ini menyebabkan double standard yang terlalu ketara. Dan jika benda ini berterusan, saya yakin rakyat, ya Allah, tolonglah, berilah hidayah kepada mereka ni, ya Allah. Saya teringat masa Yusuf Azmi dan tim kita ditangkap di IPD Kajang dulu. Pasal isu lawan lawan kartel kereta. Saya beritahu Ustaz kena juga. Kita pun kena juga. Jadi saya cukup geram. Kerana setiap kali kita dedahkan, orang yang dedah itu pula yang kena macam-macam. Sedangkan orang yang kita beritahu melakukan jenayah itu dibiarkan sebebas-bebasnya. Jadi sebab itu kita doa dulu. Kalau macam ni kerajaan, ya Allah, tumbangkan kerajaan ini. Alhamdulillah, PRU14 tumbang. Kabul doa orang yang dizalim. Dan insyaAllah kita minta para ulama, madrasah,
siap untuk mengadakan solat hajat perdana, solat hajat serentak. Kita minta dengan Allah, mereka penguatkuasa, orang-orang yang melindungi kartel-kartel haram jadah ini diberikan segera petunjuk oleh Allah, diberikan segera hukuman oleh Allah SWT. Dan kita minta kepada pemimpin Raja Melayu dan pemimpin Perdana Menteri dan sebagainya, menteri-menteri diberi hidayah oleh Allah SWT agar mempertahankan setiap inci tanah dari diceroboh, agar mengambil kembali tanah-tanah yang diceroboh dengan cara pembinaan rumah anutan haram yang begitu banyak ini. Maka dengan ini sahaja kita boleh melihat reformasi yang dijanjikan itu benar-benar berlaku dalam negara ini. Kalau tidak, kamu pembohong dan wajah PRU 16 kamu dijatuhkan dan rakyat berhak boikot ramai-ramai. Terima kasih. Saya harap semua pihak yang hadir maupun dekat luar dan sebagainya, kita perlu faham bahawa gerakan ini bukanlah gerakan yang menentang mana-mana kaum ataupun mana-mana agama. This is very clear. Kita bukan menentang satu-satu kaum, tetapi kita menentang perbuatan jenayah menceroboh. Itu sebenarnya perkara yang kita semua sedang perjuangkan. Kita sedang perjuangkan tentang isu tanah. Tanah ni tuan-tuan, kalau kita lihat, kita ada Reserve Malay. Reserve Malay belongs to the Malay. Reserve Bumiputra belongs to the Bumiputra. Secara amnya, tanah kerajaan ini adalah milik semua rakyat Malaysia. Dia adalah milik orang Melayu, milik orang India, milik orang Cina, milik orang Iban, milik orang Kadazan. Apa yang kita sedang perjuangkan ini, kita turut perjuangkan untuk orang India pun bersama. Isu berkaitan dengan pencerobohan ini, aduan yang kita dapat bukan hanya di kalangan orang Melayu sahaja. India pun buat aduan, tanah dia kena ceroboh. Cina pun buat aduan, tanah dia kena ceroboh. So isu dia apa? Isu dia ni adalah jenayah ceroboh. Kenapa mereka masih lagi melakukan jenayah ceroboh ini? Sebab mereka dibelai, mereka dibela dan sebagainya. Apabila ada orang telah melakukan jenayah, mereka pula berkumpul, mereka pula yang buat demonstrasi dan sebagainya, mereka pula yang demand dan tuntutan mereka itu dilayan. Sepatutnya penjenayah perlu dihukum. Sepatutnya penjenayah perlu didakwa. Sebab itu gerakan ini kami minta semua pihak yang berkuasa gunakan kuasa tuan-tuan. Kita bukan suruh gubal undang-undang baru. Undang-undang telah pun sedia ada. Kita cuma minta supaya gunakan undang-undang ini dan dakwa mereka. Apa saja dakwaan mereka, sama ada tempat itu 1000 tahun ke, 2000 tahun ke, daripada zaman kuno ke, apa ke, biar mereka buktikan di mahkamah. Kita memberikan ruang kepada mereka. Dan apa saja keputusan hakim terhadap isu tersebut, kita terima seadanya. So, sebagai rakyat Malaysia, kita minta supaya perkara ini been handled melalui undang-undang dengan cara yang betul. Jika semua tempat-tempat ini didakwa, maka tak perlulah rakyat nak bangkit, tak perlulah rakyat nak marah, tak ada apa yang akan jadi isu dan sebagainya. So, siapa sebenarnya yang mewujudkan isu perkauman? Yang mewujudkan isu perkauman adalah mereka yang mewujudkan rumah-rumah ini atas nama agama dan mencuri dan menceroboh hak masyarakat kita, insya-Allah. Itu sedikit penjelasan daripada saya. Tahu. Okey. Setiap kuil, setiap tempel, setiap surau dan masjid dia berdaftar di bawah ROS. Dan saya berharap apa yang telah dikemukakan melalui gabungan NGO-NGO tadi yang telah dibentangkan oleh Tuan Hanif Khatri tadi, iaitu daripada Kementerian Perpaduan untuk mengambil kira tentang perkara ini, rujuk kepada ROS untuk dapatkan senarai lengkap di setiap negeri-negeri adun-adun, senarai yang melibatkan nama-nama tempel, nama-nama kuil, nama-nama surau dan masjid, supaya mereka-mereka ini dapat dikenal pasti sama ada tempel-tempel, kuil-kuil, surau masjid ni ada ke tidak tapak mereka. Bila ada tapak mereka, pastikan adakah itu sah ataupun tidak. Kalau itu tidak sah, maka saya berharap gerakan ini dapat mengharamkan pertubuhan tersebut kerana telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan kepada mereka. Itu yang saya fikirkan perkara paling penting di bawah Kementerian Perpaduan perlu laksanakan. Perkara yang kedua, berkaitan dengan populasi penduduk. Saya difahamkan perlu diselaraskan di setiap kependudukan ini, dia ada radius ataupun dia punya kepadatannya. Berapa banyak peratusan orang Melayu, berapa banyak peratusan orang Cina, orang India yang membolehkan mereka untuk menubuhkan rumah anutan masing-masing.
Jadi kalau sekiranya mengikut kepada apa yang kita punya perangkaan, peratusan kepadatan penduduk itu, tetapi pembinaan yang ditubuhkan itu melangkaui daripada kepadatan tersebut, saya berharap bukan lagi untuk mengambil kira tentang memberikan orang kata memberikan gesaan supaya mereka ini diberikan bantahan dan sebagainya, tapi sepatutnya ditutup terus. Sebab dia kena mengikut pada kepadatan penduduk di setiap kawasan masing-masing. Sebab kalau kita ikutkan, kalau kita biarkan berleluasa, saya nak bagi tahu, even temple, kalau kita buat pembinaan bangunan ni, sekarang ni bangunan dekat Kuala Lumpur ni, you all pergi kat mana-mana pembangunan, dia ada temple kecil dia. Dia punya Chinese punya lah. Dan masyarakat India lain pula. Kita bukan macam ni kalau orang Melayu, orang Islam kita buat benda yang tak betul pun kita akan ni. Kita bukan pasal kaum ni. Tetapi kita kena tengok kepada tabik urus sendiri. Dan saya kira ini perlu diberikan perhatian bukan sahaja Kementerian Perpaduan tetapi setiap wakil-wakil rakyat dan kita rakyat ini sebagai pengimbangtara dan juga pemantauan terhadap kes-kes yang berlaku ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili satu gerakan bernama Tanah Malaya dan juga komuniti binaan haram di mana hari ini. Kami sebenarnya daripada tahun lepas, bulan 4 tahun lepas, kami dah mula mendapatkan maklumat secara crowdsource daripada semua rakyat lah, daripada semua komuniti. Dan ada juga data yang saya dapat dari kerajaan negeri sendiri, antaranya kerajaan negeri Selangor yang mana dikeluarkan oleh pejabat SUK, JKPTG dan PTG yang menjumlahkan sebilangan rumah anutan haram ni. Kalau boleh saya bacakan, ini daripada data kerajaan sendirilah. Kuil Haram 390, Tokong Haram 205, Gereja Haram 35, Gurdwara Haram 9 buah. Itu di Selangor saja. Ini yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri yang mana mereka dapat kenal pasti. Daripada crowdsource ataupun daripada data daripada pengguna yang saya dapat kumpulkan, yang saya kumpul dan saya verify. Sebab kumpul saja tanpa kita verify, ini satu benda yang tak adil lah. Kita kena check dia punya status tanah melalui MyLot yang mana dah diukur halus ataupun tidak. Dan juga kita kena check zoning guna tanah dekat iPlan. Jadi apa yang saya dah dapat adalah di dalam tanahmelaya.com saya dapat kumpulkan 147 yang mana kita dapat kenal pasti bahawa dia adalah binaan haram. Sebenarnya banyak lagi yang PM Messenger, WhatsApp saya begitu banyak yang saya tak sempat untuk kumpulkan. Memandangkan saya ni tidak mewakili mana-mana NGO, kami belum berdaftar lagi. Tanahmelaya.com ni adalah satu gerakan lah. Saya mewakili anak-anak muda yang mana celik IT dan juga kami mengumpulkan semua data ni melalui inisiatif sendiri. Dan kami mendedahkan setiap rumah-rumah ibadat, rumah anutan haram ni melalui penerbangan drone, rakaman drone dan sebagainya. Jadi setakat ini itulah sahaja yang saya dapat kumpulkan data. Mungkin akan datang saya akan dapat lagi kumpulkan data, saya akan update dari semasa ke semasa. Sebelum soalan lanjut, kalau saya boleh tambah sedikit. Sebab kekangan di pihak peribadi atau pihak NGO yang tidak mempunyai akses lengkap bukan saja sistem maupun perundangan, sebab itu di peringkat 6 kita tekankan menjadi tanggungjawab kementerian untuk membuat pantauan, survey dan sediakan satu laporan tempoh 6 bulan. Jumlah lengkap struktur-struktur anutan haram di satu buah negara, bukan saja di negeri tertentu. So itu sebab dituntut kerajaan buat, sebab itu kerajaan dipilih menjadi kerajaan. Buat kerja. Bukan harap rakyat biasa buat kerja. Kita boleh bantu. Tapi bila kerajaan tak mengambil peranan yang penting, maka orang seperti saudara Tamim dan yang lain perlu mulakan pergerakan dan menuntut hak rakyat untuk kerajaan laksanakan. So, butiran lengkap kalau ditanya kepada kami pun mungkin tak adil untuk kami bagi perangkaan. Kami bukan pihak berkuasa. Kalau nak butiran lengkap, lantik kami jadi pihak berkuasa. Kalau anda awak ada kuasa.
Saya boleh buat kerja, bagi kami buat Kita kerja. diri dulu, teruskan dengan pihak-pihak yang lain. Ya? Okey. Kalau ada soalan lagi kita Tutup. tutup dulu. Tak apalah. Okeylah. Doa sikit pada Ustaz Mas Riri. Semangat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi